Saya ada kat sini. Okey. Malam ni risau. Dapat bau Bau wangi kan? Nak tudung boleh, jadi kita bagi tudung yang aku pakai. Kita jubah Emira. Warna grey ada tak? Jadi kita tunjuk satu-satu. Semua colour ada. Adalah semua kan? Colour-colour ni basically adalah colour yang tak ada hari tu. Ini semua colour baru. Nanti cakap sikit. Terima kasih bagi kata nak kita okey, korang doakan supaya kita boleh biar. Okey, cepat korang, sikit lagi, cepat tekan button share, tak skip, tekan button share. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Fatah Amin tampil secara live bersama ibu tersayang dan adik-adik perempuannya. Sepanjang siaran, kesopanan dan budi bahasa mereka benar-benar mencuri tumpuan. Ramai netizen memuji didikan keluarga ini yang jelas terpancar melalui tingkah laku mereka yang lemah lembut dan penuh hormat. Suasana kekeluargaan yang harmoni ini bukan sahaja menarik perhatian, malah menyentuh hati para penonton. Sebelum tu korang tap-tap screen dulu, tap-tap button share bawah tu. Ini adalah, korang tengok sekarang ni, ini adalah koleksi terbaru. Jadi kita bagi tahu apa nama koleksi ni. Kan, berapa design kita tunjuk satu-satu, don't worry. Malam ni kita ada stylist kita yang kita akan buat stylekan untuk bagi idea dekat korang. Dan special malam ni kita pakai dengan abaya sebab hari tu ramai orang komen, dia kata ini kalau dapat matchkan dengan abaya Kak Long mesti cantik kan. So malam ni kita tunjuk kat dorang Bagi idea. Ya, kita tunjuk dekat dorang kalau kita matchkan dengan abaya Emira, abaya Kak Long jadi macam mana. So kita akan gayakan dengan gaya bawal ada, dengan Datuk Ibu Azizah dengan gaya bawal, so ada gaya shawl, kejap lagi kita tunjuk macam-macam gaya lah. Macam biasalah. Cantiknya ibu, orang kata. Cantiknya mana muka Fatah? Muka saya hanya disembunyikan dengan suara je. Cantiknya pakai tu. Ya, lagi kita bagi tutorial tunjuk macam mana cara pakai. Intan tak ada. Korang sebelum tu tekan button share banyak-banyak. Cantiknya design, cantik kan? Ini adalah koleksi terbaru. Malam ni cukup 10,000 saya akan bagi tahu ni koleksi apa. Lepas tu baru kita cerita pasal design, kita tunjuk satu-satu kan. Lepas tu kita tukar-tukar style. Malam ni semua pakai abaya daripada Emira. Sebab kita orang nak bagi idea dekat orang, abaya Emira ni kalau matchkan dengan tudung Azizah macam mana rupanya. Ya? Combination Azizah dan Emira. Ya, betul. Kak Long tak ada, Kak Long ada kerja. Kak Angah ada, Kak Anja ada, Abang Long ada. Cantik tudung ibu, orang puji cantik tudung ibu. Yes. Tengok tudung, ya betul. Ini ada 3 design kita tunjuk, lepas ni kita tunjuk satu-satu. Berseri ibu, orang kata, hai Balong, hai, cantik design. Korang tekan button share banyak-banyak. Tekan button share sampai 10,000 kita akan bagi tahu nama koleksi tudung ni. Okey, nama koleksi tudung ni. Lepas tu kita akan bagi tahu. Okey, kau dah tahu kot sebab ada yang dah tengok video kan. Kalau korang nak dapatkan yang pertama, kita akan buka beg kuning kalau korang share dulu sampai jadi 10,000. Macam biasa lah, macam saya cakap sebelum ni, koleksi tudung kita tak pernah restock. Habis saya tu kan? Habis. Ada orang tanya ibu nak koleksi yang sebelum ni? Ada tak tanya? Ramai tanya? Koleksi yang lepas. Tapi dah habis. Ya. Kita memang buat limited edition. Dah tak restock dah kalau habis. Kita dapatkan malam ni juga. Betul. Tak ada restock dah. Habis koleksi malam ni habis. Itu pun dah habis lah. Kita dah tak restock. Kan? Ramai yang bagi feedback kan? Ramai yang tag kan? Tag kan? Ada. Siapa yang dah beli lama tu. Diorang cakap macam-macam kan? Terima kasih. Apa kata korang komen? Siapa yang dah dapat hari tu? Komen. Kita nak baca sikit komen. Siapa yang dah beli hari tu? Bagi tahu. Boleh tak feedback. share feedback? Bagi tahu share feedback. Mungkin kita boleh pin ke?
kita boleh pin feedback. Yang pertama tu. Standby tim. Ni semua bidang 50. Bidang berapa? Bidang 50 korang macam biasa. Wangi. yang Dah beli cantik sangat. Boleh pin. Dah beli cantik sangat. Apa lagi? Komen. Dah beli 2 untuk buat. Dah beli cantik sangat. Terima kasih yang beli. Terima kasih. salam ibu dan semua. Ibu makin cantik berseri. Anja kejap lagi kita bagi dia cakap. Kain best. Terima kasih. Maker apa? Maker cotton. Kita pakai maker cotton. Betul, premium cotton buat. Premium cotton buat. Tengok apa. Angah jadikan shawl ke? Betul. Yang Angah pakai tu. Yang Angah pakai ni. Yang Angah pakai tu jadikan shawl. Jadikan shawl. Kejap lagi tengok Jadi kita tunjuk tutorial lah. Sebab hari ni kita pakai dengan abaya Amira. Jadi kita bagi idea. Okey, kalau bawal Tun Azizah ni digayakan lala shawl dengan abaya, macam ni lah rupanya. Dah beli syukur selalu. Alhamdulillah. Syukur selalu. Dah dapat bau wangi, cantik. Tudung lawa, cepat penghantaran. Nak tutorial please Angah. Okey, korang tekan button share sampai 10,000 dulu. Lepas ni kita tunjuk tutorial. Catat screen. Harga jangan risau. Harga macam biasa. Live ni kita bagi harga special. Saya ada kat sini. Okey. Malam ni risau. Harga tak boleh. Dapat bau Bau wangi kan? Nak tudung boleh. Jadi kita bagi tudung yang ibu pakai. Bye. Dah beli 7 helai. Dah beli 7 helai. Terima kasih. Kain lembut tapi senang bentuk. Betul. Lihat cantik. Kain memang wangi. Kita cakap kain memang wangi. Saya dia memang ni. Beg kuning. Korang share dulu sampai 10,000. 10,000 baru kita buka beg kuning. Dah beli 5 dah. Cantik. Terima kasih. Malam ni kita bagi koleksi baru ni. Tengok color semua lain color lain, design lain. So kalau korang terlepas malam ni habis. Tak dapat dah. Standby malam. Ya, harga macam biasa, harga promo. Kita tak bagi harga normal price. Nak bidang. Yes. Nak bidang terima kasih. Masih wangi. Dah basuh dah dia antara basuh pun masih wangi juga. Cepat korang bagi 10,000 button ni share. Tekan button share bawah. Catat screen. Tekan button share. Sebab apa beli lagi. Masuk. Semua adalah jubah Amira. Warna grey ada tak? Jadi tunjuk satu-satu. Semua colour ada. Adalah semua kan. Colour-colour ni basically adalah colour yang tak ada dah hari tu. Ini semua colour baru. Nanti cakap sikit. Terima kasih bagi Kata nak kita. Okey, korang doakan supaya kita boleh yang. Okey, cepat korang, sikit lagi. Cepat tekan button share. Tekan screen, tekan button share. Okey. Baru 10,000 cukup 10,000 kita reveal, kita buka beg kuning. Cerita sikit pengalaman hari tu jadi jual abaya. Macam mana Anja? Pengalaman jual abaya, cerita sikit. Orang nak tahu. Sekejap. Berarti sikit lah. Ya, aku cakap. Cakap. Apa pengalaman dia cakap. Bila dah ada Pak Lim pengalaman, cakap tu teknologi juga. Dah okey, tak try. Dia first kali. Angah. Kak Angah, cerita sikit pengalaman hari tu jual abaya macam mana? Hari tu kita jual abaya. Pengalaman baru jual abaya. Tapi tidak semua seperti. Mak tak dengar. Anja suara dengan slow korang. Semua supportive dan tak nervous. Mak dengar ke? Dengar ke? Tak. Kurang. Tak dengar. Kurang Test. Hello. Diorang suara memang slow. Saya ni dah kuat lah. Kena sama level suara macam tu. Baru orang dengar. Kalau tak, dengar tak? Tak jelas. Tak dengar. Berdua. Mak tak pakai. Buka menu besar. Tak on dah. Mic tak on.
Tengok test mic. Dengar ke? Dengar. Oh, dengar kurang. On. Kurang jelas. Mic tak on. Mic dengar. Dengar ke? Mic okey. Kurang komen. Dengar tak? Dengar. Dia ke? Suara dengar. Dengar bukan dari mic. Tak ada. Bergema. Mic ni jarang problem. Mic ni jarang problem. Mic hantar pun tak jelas. Okey ke korang? Jauh. Bunyi bising. Dengar suara dengar. Okey. Cepat korang, cepat. Tekan button share. Tap screen, tekan button share. Bagi 10,000 baru kita bagi tahu korang. Baru kita keluarkan beg kuning. Standby. Okey. Mic okey Hujan tak hujan ni kau kot. Faham. Assalamualaikum ibu dong. Waalaikumsalam. Terima kasih datang. Lepas masuk nak ibu Nana. Mic tak on, mic okey kan? Aku dengar betul, mic okey kan? Dengar suara jauh. Dia ke? Saya tengok dia punya volume tu dia naik. Cantik abaya. Dah macam datang rumah, tak okey. Betul ke suara tak okey ni? Sekejap, saya check jap. Mic test mic. Okey, ni dah kuat ni. Test mic test. Okey test. Dengar tak? Ni maksimum dah ni. Suara Okey je better. Kata okey, Angah tak okey. Hidung. Dengar tak Suara suara? kena kuat. Dengar tak suara? Suara kena kuat. Suara. Diorang ni memang suara macam ni lah. Patau okey. Okey adik-adik tak okey. Memang suara diorang macam memang macam ni suara diorang. Suara angin. Suara bergema. Mic dari phone. Okey dah. Okey cepat korang. 5,000 lagi tekan button share tu cepat. Sampai 10,000 cepat tekan button share tu bagi ramai-ramai tengok. Malam ni ada promo Tak dapat dah harga lain kalau kalau tak. Ya, kalau hari lain memang tak dapat dah promo ni. Koleksi terbaru ni kau kena dapat kan malam ni juga. Sikit lagi. Tekan button share tu sikit. Sikit lagi. Tekan button share tu bagi 10,000 korang. Baru naik sampai 7K. Cepat korang. Okey, sikit lagi. Tekan 10K. Kita cukup 10K, kita on beg kuning. Berapa harga promo? Okey, nantikan. Nantikan malam ni harga promo. Tengok juga nanti TikTok mungkin bagi voucher ke. Okey, dah cukup 10,000. Okey, tim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka beg kuning. Standby. Yes. Standby. Ni yang dah tap screen sampai 1 juta lah diorang tap screen. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita buka dah. Okey korang cepat. RM9. Sure, korang cepat tengok tu. Berapa harga tu korang? Berapa harga tu? Berapa dapat? Itu dia harga Grab sekarang. Cepat. Tekan beg kuning sekarang. Korang cepat check out, cepat. Harga tu saya rasa tak dapat dah lepas ni. Cepat. Sebenarnya kita nak launch koleksi terbaru ni. Kita cuba check beg kuning. Tekan beg kuning. Ada dia beg kuning. Dah ada dah beg kuning. Korang check. Korang check berapa dapat tu. Tunjuk komen kat saya berapa. Beg kuning dapat berapa? Cepat beg kuning ada ke? Dah hilang. Cek beg kuning ada tak? Okey. Cek harga berapa kau dapat? Ya.